kamu ni kenapa Aiman? Nangis-nangis pula. Sakit hati lah. Tadi Samsul tu aku cakap aku macam-macam. Samsul buat apa? Dia cakap aku ni tak handsome. Lepas tu kau terasa lah. Rasa lah sekarang ni tak kisahlah kita kawan berapa Ha. lama pun kalau kau asyik cakap lepas je hari-hari aku pun sakit hati terasa Tak lah boleh juga. tahan lah kan. Habis sekarang ni kalau you dah sakit hati ni, you nak kena buat apa ni? You nak buat apa? Tak tahulah nak cakap macam mana dekat dia. Tak tahu pula. Okeylah tak apa macam ni. Memandangkan hari ni pun kita nak pergi tanya dekat orang sekeliling apa yang diorang akan buat kalau diorang berhadapan dengan benda-benda macam ni atau dengan orang yang cakap tak berlapik macam ni. Lepas tu nanti kita tengok macam mana. Faham? Kita akan tolong you Aiman. You pergilah tanya. Marilah kita tanya sekali. Jom. Kita pergi marah Samsul tu. Ish. Biasa dia. Samsul! Hello, hi guys. Hari ni saya bersama dengan Michael. Kopi. Kimi. Haris. Mokdan. Ilai. Aidami. Alia. Alia, okey Alia saya nak tanya kan. Sekarang ni mostly kita pun dah ramai kawan kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak sedar dia pernah tercakap bahasa-bahasa kasar sampai menggurus hati kita, sampai bercakap tak berlapik kan. Alia pernah tak berhadapan dengan orang-orang macam tu? Pernah, tapi selalunya Telan je. Tapi adakah yang pernah tu sekali dia cakap je ke ataupun berulang kali? Ada yang sekali, ada yang 2-3 kali lah. 2-3 kali. So bila dah 2-3 kali ni, apa yang Alia akan buat bila dah berulang-ulang? Counter dia balik. Counter dia balik. Counter Kita dia lawan balik. balik. Okey, boleh share tak apa orang tu pernah cakap dekat Alia? Contohlah macam beli barang deraman. Okey. Itu macam cakap berapa ringgit? 400. Murah je. Oh, Padahal dia judge lah dengan apa yang kita tengah achieve tu kan. Padahal dia tak tahu struggle kita nak dapat benda tu macam mana kan. Lain orang lain lah dia punya value tu kan. Pasal benda ni dah lama, daripada awal sampai sekarang pun still ada lagi. Still ada lagi. Tapi apa yang perlu buat, biarkan je. Tapi kalau nak menggurus hati tu pernah lah. Benar. Contoh Benar macam lah. mana tu? Pakai susuk. Ya, orang cakap akak pakai susu. Ya. Biadab. Pakai baik. susuk, lepas tu hitam. Lagi Kalau orang dia cakap. macam-macam. Macam-macam. Ah. Mulut orang ni kadang-kadang dia ingat itu gurauan. Betul. Kalau kali pertama maybe kita anggap gurauan lah. Betul. Kalau dia cakap lebih daripada sekali tu akak rasa macam it's quite unique juga kan. Mungkin dia tak ada insurans. Dia tak ada insurans. Ataupun dia nak kena saman. Nak kena saman. So untuk akak kan kalau dia cakap lebih daripada banyak kali sampai menggurus hati akak kan apa akak punya tindakan? Maksudnya akak marah dia ke, akak nak saman dia ke? Apa Tak yang ada. akak buat? Kita hadam je. Tapi just tengoklah kalau benda tu betul mungkin kita boleh perbaiki, tapi kalau benda tu tak betul kita tak payah nak layan sangat. Pernah? Okey, ceritakan sikit pengalaman macam mana. Ada teruk ke dia buat kat awak tu? Kalau dia cakap lepas lah. Macam saya kat sekolah dulu, orang Okey. suka bully. Sebab saya kecil. Oh. Bila kecil, orang macam cakap lah kan. Tapi apa yang saya buat, saya balas balik. Tak takut lah. Tak takut. Lawan tetap lawan lah. balik. Cantik. Lepas tu apa yang jadi lepas dia lawan tu, adakah dia melenting balik ke ataupun dia macam Lepas tu kita akan member. Sebab apa? Respect is earned. You know? Tengok lelaki dengan lelaki lah yang Betul. bully tu lelaki lah. Lelaki. Lelaki ni senang guys buat kawan. Kalau orang yang sama tu dia main cakap lepas lagi, apa yang awak akan buat? Adakah awak still terasa ataupun macam tak apalah, kita dah kawan kot, biar je lah. Oh, dia ikut situasi. Oh, depends. Kalau dia buat dekat orang lain, saya akan tegur dia. Oh, Kalau okey. dia buat kat saya tak apa lah. Dah kawan kan. Faham? Maksudnya kau tak baik lah cakap macam tu Betul. kan. Cakap sebab dia pun faham. Pernah. Apa awak rasa? Bagi saya, memang perkara tu biasa bagi kita untuk hadapi. Sebab manusia ni datang pelbagai jenis. So, diorang memang akan ada yang dia akan mulut mereka tiada insurans. Maksudnya dia akan terus terang apa yang dia cakap. So bagi saya benda tu normal lah. Dan bila orang cakap dengan saya, kalau saya ni contoh macam saya kurus ke, saya ni lemah ke, sebenarnya bagi saya tidak kisah pun. So, apa yang dia cakap tu betul. Oh betul. Tapi just Michael tak masukkan benda tu sebagai something yang ambil berat lah, macam serius. Okay, faham. Betul, sebab apa yang dia cakap tu walaupun betul, tapi kena terima lah apa yang dia cakap. Tapi dalam masa yang sama, kita tegur dia untuk bagi tahu yang ada cara lain tu. Berkata-kata. Dia cakap saya pelak S. Bila S cakap S? S. Biasa, sama Biasa. saya. Sama. Kan? Lepas tu apa awak rasa sakit hati?
Rasa nak marah, rasa nak Ada tumbuk. marah ada, sakit hati ada, sikit je lah. So, awak rasa benda ni dah banyak kali jadi ke ataupun dia cakap sekali je? Banyak kali. Banyak kali. So, bila dah banyak kali jadi ni, apa tindakan awak dekat orang tu? Saya mendiamkan diri. Mendiamkan Kadang-kadang diri. saya bahan dia balik. Memang macam tu kita kena buat. Kalau tak, bila kita tak lawan balik, dia ingat kita lemah, betul tak? Betul. Pernah. Sangat Pernah? sangat sakit hati. Sangat sakit hati. Apa? Cerita. Apa yang jadi sebenarnya? Dia macam kadang-kadang random duduk kat tepi tu, lepas tu dia datang borak-borak, lepas tu dia tembak je, random tembak. Contoh yang dia tembak tu apa? Dia tembak, asal kau pakai kasut ni Kenapa kasut ni Oh, dia tiba-tiba je terus judge kita punya outfit. Wow. Siapa yang awak cakap macam tu? Lepas tu kan, lepas dia buat macam tu, mungkin kali pertama. Dia pernah buat lagi tak dekat you? Pernah. Terlalu banyak kali. Terlalu banyak kali. So ni memang berdendam lama lah ni. Tak berdendam pun, dia macam dah malas, dia macam Biar je lah. So you punya reaction after dia buat banyak kali tu, you belah je lah. biarlah borak macam biasa je, mana layan. Oh, malas layan. So you just ignore je lah the fact yang dia judge Betul, you. betul. Tapi dalam hati memang terasa lah. Sangat terasa. Kini punya cara senang. Ignore je orang macam ni. Saya pernah. Pernah? Biar pun saya buat, saya abaikan je. Abaikan je? Macam dia tak ada, macam pokok. Oh, buat-buat macam tak kisah lah. Okey, contohlah kalau orang yang sama ni, dia cakap lepas ni berulang-ulang kali dekat awak akan sakit hati ataupun ada terasa ke ataupun awak macam biar je lah? Saya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya awak jenis lantak Biarlah dia. Itu pendapat kau kan? Pendapat aku lah. Betul. Okey. Tak nak cakap pernah dan selalu. Oh, Sebab yang perangai macam tu, mostly family belah mak biasanya memang perangai macam tu. Kita jenis cakap direct ke. Kalau macam let's say lah kau buat something yang tak cantik kan. Atau macam ni perangai biar elok sikit dengarlah macam tu lah. Faham. Tapi awak sendiri terasa tak? 50-50 ada benda yang kita terasa, ada benda yang tak. Tapi awak seorang yang sabar lah sebab kalau Mok cakap tadi dia daripada kecil sampai besar dia dah berhadapan dengan benda ni. Betul. Jadi kalau contoh kan, kita sebagai manusia kita mesti ada orang kata tahap kesabaran dia tu kan. Tapi macam contoh Mok, kalau sampai satu hari nanti Mok rasa macam dah tak boleh lah ni kan. Ni dah macam tak terlalu. boleh. So apa yang Mok akan buat? Okey, untuk benda tu pula kalau dah terlebih limit, Mok ni jenis tak suka bercakap lebih. Okey. Kalau dah terlalu over limit tu mungkin dia akan hospital bagi ke tempat dia, kita tak pasti lah. Alright, so last one. Ini adalah peluang awak untuk bercakap dekat orang yang pernah menyakiti hati awak time dia bercakap. Apa pesanan dia? Saya tak nak kawan awak. Tak nak kawan Jangan awak. kawan dengan dia lah. Tak nak. Berjaga-jaga dengan tutur kata, insya-Allah benda tu karma tau. Bila kau cakap orang, insya-Allah benda tu akan datang balik kat kau. Boleh cakap nama? Gue dia malu. Macam tu. Yang tumbuk dengan kau kan. Tumpuk ke kau. Minta maaf je. Minta maaf. Sebab ada orang dia boleh terima teguran direct. Ada orang dia kena berlapik. Betul. So kalau kita tengok orang tu tak selesa, minta maaf je lah. Betul. Untuk orang yang suka cakap lepas, sayang diri anda. Kenapa? Biar jujur je dengan perasaan itu, jaga bagi kata-kata yang baik dengan orang-orang sekeliling. Betul. Okay? Janganlah buat macam tu lagi. Janganlah buat macam tu lagi. Kesian orang lain. Apa yang kita cakap ke orang, orang akan cakap kita balik. Okey. Dia mungkin orang lain. Kita tak tahu. Memang banyak betul lah mulut-mulut orang kita ni bila bercakap tu main lepas je. Dia tak tahu kita terasa kan. Itulah tu macam tadi kan, sampai dia kena tuduh buat susuk. Buat susuk, melampau. Melampau, mana dia cakap macam tu. Betul. Tapi untuk Cha sendiri kan, macam mana Cha punya macam reaction lah lepas orang cakap something yang buruk dekat Cha? Kalau Cha kan, maybe Cha akan lawan balik. Tapi aku kan tak elok. Better kita diam je. Better diam je. Tapi Cha kena tahu juga, kita kena tegur walaupun sekali. Betul, betul. Dia dah tahu benda yang dia cakap tu tak patut. Yes. Sampai sini je video kita untuk kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe and like our channel. Bye-bye. Bye.